yang ni lebih bagus sebab ada apa di SPP apa ada apa kemahiran dia di bawah 1.1.1 dulu apa dia mudah macam tu. Kemudian aktiviti kemahiran membaca, aktiviti nilam, sudut perkataan, mengasah bakat murid dengan deklamasi sajak, mengadakan bingo bahasa. Jadi kalau soalan ini dulu, apakah program atau aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu murid? Panitia Bahasa Melayu membantu guru meningkatkan PDPC yang berkesan. Kita rancang program akademik, menyediakan perancangan tahunan. Tahunan ni setiap ketua panitia yang rancang. Kita rancang aktiviti yang kita ada setiap tahun dah lepas. Dalam panitia tu kita kata adakah ke tahun depan kita nak guna lagi ke tak? Perlu ke kita buat lagi? Rasa tak perlu, kita cadangkan yang baru. Kemudian sediakan bahan batu belajar yang sesuai. Mengadakan PLC pada guru-guru, mengadakan sisi perkongsian profesional, bengkel kalau cikgu dia khusus, cikgu akan adakan bengkel untuk cikgu bahasa Melayu, kita buat lepas sekolah, pukul 2 hingga 4 yang sediakan di bilik gerakan lah. Lepas tu kita ada, kalau siapa sebarang cikgu mana yang pergi khusus, dia akan buat kursus dalaman. Balik pada kursus kena buat minik curai, hantar pada pentadbir lah, PKP. Lepas tu buat kursus dalaman, lepas kita bincang dengan guru besar, tarikh sesuai. Lepas tu menyelaraskan pentafsiran lah, supaya pentafsiran kita tu berkualiti. Nak buat kuasa ujian ni, antara 3 orang cikgu ni, dia ada idea berbeza. Jadi kadang-kadang kita nak kita kata, yang ni saya nak rasa soalan sesuai. Dia kata, saya tak sesuai, murid saya lemah. Jadi dia kena bincang. Lepas tu, sebagai ketua panitia juga saya memantau guru-guru panitia bahasa Melayu saya mengajar. Maksudnya setiap orang mesti dipantau oleh ketua panitia dulu sebelum guru besar. Pemantauan pertama, ketua panitia pantau guru. Kedua baru pentadbir. Dia ada 2 kali setahun. Semua subjek dah. Biasanya subjek teras. Kalau soalan ketiga, bagaimanakah panitia membantu guru-guru bahasa Melayu merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan? Panitia Bahasa Melayu membantu guru-guru merancang dan melaksanakan pengajaran PDPC berkesan. Kita selaraskan rancangan pelajaran tahunan dan juga rancangan pelajaran harian. Kita buat apa? MyPDP dalam ERPS tu. Jadi dalam ERPS tu sebenarnya kita type apa tu kemahiran. Lepas tu berpandukan di SKP yang terkini, terbaru. Lepas tu kita adakan perkongsian amalan terbaik. Misalnya tahun lepas Cikgu Zanaria pergi PPD, Cikgu Zanaria bentang tentang kita ajar puisi dalam kelas. Tapi melalui teknik kita ambil gambar kebetulan ada 4-5 orang, kita bagi gambar berbeza. Murid tadi dia guna berdasarkan gambar mereka cipta sajak. Jadi berdasarkan gambar, jadi kita akan dapat sajak yang berbeza dari 5 kumpulan. Kemudian mereka ketua kumpulan ke depan bentangkan. Jadi murid jadi berani. Tapi yang biasanya yang aktif lah yang jadi ketua kumpulan akan ke depan. Cucang ke depan ketua kumpulan. Jadi kumpulan yang menang kita bagi hadiah. Bagi wang sebagai hadiah galakan. Lepas tu adakan sesi perbincangan dengan cikgu. Macam kita mengajar, awak main kat mana? Macam start kat mana dia kena awak? Agaknya tajuk ni boleh tak dia orang. Kalau macam ni soalan biasa, boleh ke tak? Macam tu, boleh ke tak murid tu? Lepas tu kita uruskan pasal nak beli bahan batu pengajar, BBM. Jadi biasanya masa mesyuarat tu, mesyuarat panitia tu, cikgu akan cadangkan lah kita nak bahan batu belajar yang mana, nak sahibah atau nak apa. Jadi bila kita tengok peruntukan juga, peruntukan kadang-kadang wang panitia kita tak banyak, 345 pun. Jadi tak cukup kata. Jadi setakat kemampuan kita. Lepas tu kita selaraskan pentaksiran PBD supaya lebih telus dan berkesan. Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh panitia bahasa Melayu dalam meningkatkan pencapaian murid dan bagaimana cabaran tersebut diatasi? Okey, cabaran dalam yang dihadapi panitia bahasa Melayu, kita dapati bahawa tahap pengasaan murid ni adalah berbeza-beza. Tak sama pun iya. Ada yang terlalu bijak, ada yang sederhana, ada yang lemah. Jadi sebagai guru kita kena mengadakan latihan tu berbeza. Hak bijak latihan susah sikit, pengayaan. Kalau hak lemah ni 2 ayat perpulihan Angel baca suaikan pun, kuasin suaikan pun pergi dah. Asal dia belajar. Kadang-kadang jadi tidak ni dia macam dia macam
sekadar jiwa dia lain macam tu. Lepas tu murid tak minat mana dalam bahasa Melayu sebab kadang-kadang murid tak aktif ni dia dalam dunia dia ada mesti ada mainan. Jadi kalau kita nak suruh murid tu berani, kita latih murid tu supaya berani masuk pertandingan dalaman dulu. Sebelum wakil sekolah ni kita ambil pertandingan dalam bahasa Melayu, bercerita, sajak, pidato. 3 ni memang setiap tahun. Lepas tu kita adakan pertandingan supaya murid kita agak takut ni cuba berani naik atas petang. Lepas tu secara peribadi, kalau kelas saya, cikgu Zalai macam ni, kalau murid tu dapat hafal naik atas petang, saya bagi hadiah kat lelaki, bagi duit sebagai gitu. Okey, siapa nombor 1 dapat piala RM10, nombor 2 RM7, nombor 3 RM5. Naik petang hafal RM3 belakang. Tapi bukan kata rasuah, tapi saya bagi kat lelaki. Jadi mereka pun macam saya nak okey, tapi penting hafal. Cara tak mungkin awak kata, saya guna duit. Bukan. Maksudnya gitu. Maksud budak bila okey, cikgu, kata RM10 kalau betul belakang. Awak boleh naik Tuhan. Dia ada piala lagi lah. Jadi murid tu sungguh, saya nak. Okey. Apa kata hafal? Okey, ada yang belum kuasai kemahiran membaca, ada juga yang masih membaca tu tak pandai. Main rasa membaca ni dah 4-5, tapi tak lama ada 5 yang gitu. Biasanya kita adakan program Jom Membaca. Guru mata pelajaran akan ambil masa free mana-mana, panggil murid tu baca kita dengan menggunakan buku Bacalah Sayang. Bacalah Sayang 1 dan 2. Untuk itulah membantu. Lepas tu kita adakan kelas tambahan bahasa Melayu. Ada program sekolah untuk tahun 3, 4, 5. Tahunan tak terlibat sebab tak ada UPSR kan. Jadi dari 1.45 hingga 2.45 setiap hari Selasa. Lepas tu masalahnya penglibatan ibu bapa agak kurang. Sebab mungkin ibu bapa ni dia macam sibuk lah cari rezeki, kita kata mungkin dia tak sempat nak cakna prihatin pada anak-anak. Mungkin dunia hari ni kan, sebab mungkin sibuk dengan balik kerja dah gelap, dah malam pergi. Jadi anak-anak tu masih terabai. Jadi cara saya, kalau murid-murid yang ada masalah, saya hubungi secara melalui WhatsApp kan. Saya Cikgu Zalai dia, anak perempuan ni tak buat kerja. Lepas tu dia pun buat, cikgu, anak saya cakap bahasa Melayu tak ada kerja rumah. Anak saya cakap bahasa Cikgu Zalai tak pernah bagi kerja bahasa Melayu. Saya terkejut ya. Saya kata saya sebenarnya kerja bahasa Melayu saya bagi, tapi saya tengok dulu di papa kata dia kelas tu. Saya masuk lewat, kalau ada bahasa Inggeris apa kita tak bagi dah, sebab kita tengok kelas lain bagi mata pelajaran awal tu bagi dah, tak bagi. Buat siap ada kelas kan. Dia kata Cikgu Zalai tak bagi kerja rumah. Saya terkejut. Tu pengalaman. Pada pandangan cikgu, apakah faktor yang paling penting untuk memastikan murid mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran bahasa Melayu? Okey, untuk mencapai kecemerlangan dalam bahasa Melayu, murid cemerlang ni biasanya dia dalam akademik dia cemerlang, sasiah, tingkah laku, perangai aku baik, lepas tu kurikulum cemerlang, lepas tu dia biasanya dalam kehidupan harian pun dia mengamalkan nilai-nilai murni. Sampai 1, kita dapat tengok dah. Cara cakap jumpa cikgu untuk hormat tunduk. Cara kalau kita tengok budak ni bagusnya yo 5 kalau bahasa Cina kata. Jangan nak jumpa. Memang ada. Yang kita ajarlah dia, kita jumpa rasa kita tak kenal dia tapi dia tunduk. Biasa jangan nak jumpa tapi memang ada. Sikap positif ni murid tu biasanya perlu ada motivasi sendiri supaya menjadi cemerlang dalam pelajaran. Dia ada sikap dia sendiri. Kita kena bagi motivasi dia. Awak boleh. Kalau tak si budaya, tak nak si budaya. Kita mesti berusaha kata. Tak ada benda tak boleh. Atas awak sendiri, nasi awak kan awak di tangan awak. Tak ada orang boleh ubah nasi kita. Lepas tu, pengurusan masa. Murid yang cemerlang ni masa dia bagi dengan baik. Biasanya mereka pergi jadual belajar sendiri. Kat rumah, mereka ada jadual. Jadi mereka perlu punya masa jadual belajar sendiri. Kalau kita belajar dengan secara sistematik, proses pelajaran lebih berkesan dan murid juga tak stres. Sebab biasa murid kan, murid yang sama. Bahasa Melayu, wakil dia. Bahasa Cina dia kerja hari. Kita akan sendiri. Jadi dia punya, lepas tu dia ada sokongan ibu bapa dia bagus. Jadi okey lah, saya cikgu tengok. Okay. Dia nak pergi ke kebangsaan mengedepan untuk tingkat S. Bagus siapa awal. Lepas tu sokongan ibu bapa. Ibu bapa, mereka peranan penting Sebab ibu bapa kita ni, ibu bapa ni, kata belum tu bulu biar ada rebung. Anak kita didik ni dia kecil lagi dengan sikap kasih sayang ke apa, ambil berat, kita ajar nilai-nilai murni. Jadi kalau anak kita ni kita ajar dengan baik, kalau pergi mana-mana pun dia tahu
macam mana cara nak berhadapan dengan orang. Ibu bapa perlu main peranan mereka. Sebab kalau ibu bapa tu didikannya tu tak baik, dia memang mempengaruhi anak. Kalau dia biasa kat rumah dimarah, dibentak. Macam dia jekah apa, jadi anak jadi pasif, diam. Tapi kalau anak kita bagi sokongan, kita kata bagus ke apa, dia jadi positif. Seterusnya pengaruh guru. Kalau guru memang memberi kesan pada murid. Kalau guru tu negatif, murid pun jadi mahu padah. Macam kita, dia jadi perlu belajar, dia rasa dah dah. Dia masuk bahasa Melayu, cikgu selalu marah. Jadi hubungi guru dan murid yang baik meningkatkan semangat murid untuk belajar. Kalau kita baik dengan murid, memang murid akan suka kita. Lepas tu kita kata guru kecil berdiri, anak murid kecil berlari. Biarkan contoh sikap-sikap baik. Sikap-sikap baik cikgu. Lepas tu pengaruh rakas bahaya. Betul tak? Pengaruh rakas bahaya memang main peranan. Saya kata kalau awak, murid saya, kalau awak berkawan dengan orang yang bawa tangki najis, awak bermahu najis. Tapi kalau awak berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, awak pun bau wangi. Jadi macam itulah kita. Biasanya kawan-kawan kita ni akan mempengaruhi kita. Kalau kawan dapat baik, baiklah awak. Satu lagi persekitaran yang kondisif. Misalnya di sekolah dan di rumah. Di sekolah suasana dalam kelas tu belajar tu suasana yang selesa. Kelas bersih. Kalau rumah pula ibu ayah tu baik, tak bergaduh. Dia kalau bergaduh dia akan mempengaruhi anak nak belajar. Nak play video ke tak? Nak play video ke tak? Takut nak masuk dalam hamil ke? Mana tahu perkongsian ilmu. Ada lagi? Ada lagi. Itu yang ada dah. Ah,